Jika kata-kata adalah sihir, maka buku adalah mantra yang mengubah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Marisa Kaisara binti Muhammad Aziz Zaman dari SMK Pemaindah, kod sekolah PEA 0010. Dan hari ini saya ingin berbagi keajaiban yang saya temukan dalam buku Wanita Hebat di Medan Perang, karya Nuriyah Abdullah. Semoga apa yang saya sampaikan boleh menginspirasi kita semua. Kamu semua mesti tertanya-tanya, siapakah wanita hebat di medan perang itu? Wanita hebat di medan perang itu ialah Nusaybah binti Ka'ab atau gelarannya Ummu Amarah, merupakan pejuang perempuan yang dihormati oleh umat Islam, terkenal atas keberaniannya yang luar biasa dalam pelbagai pertempuran besar seperti Perang Uhud dan Perang Yamamah. Beliau berkahwin dengan Zaid bin Asim dan memiliki dua orang anak lelaki, iaitu Habib bin Zaid dan Abdullah bin Zaid. Tidak beberapa lama selepas kematian suaminya yang pertama, Nusaybah menikahi Ghaziah bin Amru dan dikurniakan dengan dua orang anak lelaki, iaitu Tamim bin Ghaziah dan Qaulah bin Ghaziah. Walaupun Nusaybah sibuk mengurus keluarganya, beliau tetap ikut berperang. Dalam pertengahan Perang Uhud, pasukan tentera muslimin hampir mencapai kemenangan tetapi tergiur dengan harta rampasan. Disebabkan sikap sesetengah para tentera muslimin itu, pasukan musyrikin segera menyerang kembali pasukan muslimin. Ketika itu, Nusaybah dengan beraninya segera mengangkat senjata dan menggunakan perisai untuk melindungi Rasulullah SAW. Dalam usaha melindungi dan mempertahankan dirinya itu, Nusaybah telah terluka parah, terutamanya di bahagian lehernya yang berlubang akibat tetakan Ibnu Qamiyah. Beliau begitu kuat, cerdas dan berani. Bahkan Rasulullah SAW memuji keberanian Nusaybah dan mengatakan bahawa setiap kali baginda berpaling ke kanan dan ke kiri, selalu melihat Nusaybah bertarung mempertahankannya. Pada akhir zaman pemerintahan Rasulullah SAW, ramai nabi palsu telah muncul. Antara yang mengaku Nabi ketika itu ialah Musailamah Al-Kadzab. Pada suatu hari, Rasulullah SAW menghantar surat melalui seorang utusannya, iaitu Habib, bagi meminta Musailamah menghentikan kejahilannya. Malah tetapi, Musailamah tidak mahu membuka surat itu, lalu terus mengoyaknya dengan perasaan marah. Selepas itu, Habib dibawa ke satu tempat, lalu diseksa dan dibunuh dengan teruknya di hadapan rakyat Musailamah. Berita kematian Habib akhirnya sampai ke pengetahuan Rasulullah SAW dan ibu Habib, iaitu Nusaybah. Tidak beberapa lama selepas kewafatan Rasulullah SAW, berlakunya Perang Yamamah. Perang Yamamah merupakan satu peluang keemasan kepada Nusaybah untuk melunaskan janjinya membunuh Musailamah dengan tangannya sendiri. Perasaan keibuannya mulai membara untuk membalas dendam terhadap kematian anaknya yang sangat disayanginya itu. Di tengah-tengah medan perang itu, Nusaybah tidak berpeluang untuk membunuh Musailamah kerana pada ketika itu, Nusaybah mengalami kecederaan yang sangat teruk. Wahsy, iaitu pelontar tombak terbaik pasukan tentera Islam, melontar tombaknya sehingga tepat mengenai Musailamah. Dalam masa yang sama, Abdullah pula menerkam Musailamah dengan pedangnya sehingga matilah Nabi palsu itu. Abdullah berasa sangat gembira dan lega kerana dapat membunuh pembunuh abangnya itu sekaligus dapat membunuh Nabi palsu itu. Nusaybah pula berasa sangat bersyukur kerana Musailamah telah berjaya dibunuh oleh anak lelakinya sendiri. Jadi, apa yang saya gemar terhadap buku ini adalah buku ini mempunyai nilai yang sangat bermakna. Antaranya ialah kita perlu bersabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian kehidupan kerana dunia ini hanyalah sementara. Selain itu, peran wanita dalam Islam. Kisah Nusaybah menjadi bukti bahawa wanita memiliki potensi yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan. Sekian saja bicara buku dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.